Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, dengan limpah rahmat daripada Allah, kita dapat menyambung kuliah kita, kuliah fardu ain kita pada hari yang berkat ni, pada hari Jumaat. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita, khususnya ketika kita dikembalikan kepada Allah di hari akhirat. Sesungguhnya menuntut ilmu yang fardu ain inilah wajib yang dijanjikan dengan azab oleh Allah bagi siapa yang sengaja meninggalkan akan dia. Dan kita, bila kita belajar, antaranya kita akan dapat tahu apa yang kita tak tahu selama ni. Itu satu. Yang kedua, kita dapat tahu mana adakah perbuatan kita, amalan kita ni telah jadi baik ataupun ada lagi yang lebih baik. Macam yang kita belajar minggu lepas tentang bacaan sujud, bacaan rokok. Jadi kira gitu. Di sisi ilmu, walaupun perkara itu sunat, bila kita ada ilmu, setiap saat kita boleh pahala walaupun kita tak beramal. Contohnya macam kita belajar minggu lepas tentang rokok. Rokok sekurang-kurang rokok tu macam mana, dan bacaan subhana rabbiyal azim tu berapa kali. Kalau baca sekali subhana rabbiyal azim wa bihamdih, itu hukumnya sunat, tapi tidak afdal, tidak akmal, tidak sempurna. Tapi hak paling-paling kurang, paling-paling kurang subhanallah saja. Sebut subhanallah tu boleh dah pahala sunat sekali. Tapi yang sekurang-kurang akmal, sekurang-kurang sempurna 3 kali. Yang kita biasa baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, kita baca 3 kali. Ataupun subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 3 kali. Tapi yang lebih baik, lebih akmal lagi, kita baca 5 kali. Lebih lagi 7 kali. Lebih lagi 9 kali. Paling lebih 11 kali. Jadi bila kita belajar, kita tahu kita ada ilmu, dan kita beramal ni nak serah kepada Allah. Nak serah kepada Allah, nak tunjuk kepada Allah. Jadi apa yang kita buat tu sebaik-baik perbuatan yang kita buat tu, itu sebaik-baik amalan yang kita serahkan kepada Allah untuk Allah nilai. Jadi kayak gitu. Kita kena faham molek. Jadi bila kita tahu gitu, biasanya kalau kita jadi makmum, bila Tok Imam rokok, Allahu Akbar, Tok Imam rokok, kita pun rokok. Rokok sambil kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Dan kita belajar dah untuk dapat pahala 27 beserta rokok beserta dengan imam, iaitu kita bangun untuk iktidal tu setelah Tok Imam iktidal. Jadi bila Tok Imam sami'ah tu, kita masih boleh lagi baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Biasanya kalau kita buat gitu, istilahnya paling kurang kita boleh buat 5 kali. Bila 5 kali, dia lebih akmal, lebih sempurna daripada 3 kali. Macam gitu. Tapi kalau kita semayang seorang, molek lah baca 11 kali. Sebab kita masa dah ada dah. Kubur kata mari, rumah kata pergi dah. Jadi janganlah kita beramal sebagaimana kita amal masa kita sekolah rendah dulu. Biar lebih.
Dan kita belajar ni secara detail ni hak fardu ain kelas umur 40 tahun. Kena faham mulai. Dan sebahagian besarnya masyarakat dia tak belajar hak benda-benda gini. Dan dia rasa bahawa itu Islam tu mudah. Jadi kerana tu dia buat mudahnya. Itu salah tu. Dan dia tak boleh dengar kalau orang khabar perkara yang membatalkan solat. Dia tak boleh dengar. Itu bermasalah. Sebab kita bila belajar bahagian solat, yang pertama kita belajar syarat wajib solat. Yang kedua syarat sah solat. Yang ketiga rukun solat. Yang keempat perkara yang membatalkan solat. Dan ada yang kelima syarat diterima solat. Persoalannya, kalau perkara-perkara yang membatalkan solat ni bukan masuk perkara yang membatalkan solat saja tau. Syarat sah solat pun kita kena belajar. Dan di situ kalau dah ikut pada itu, maka solat kita tidak sah. Bukan hanya sekadar yang kita belajar sekolah rendah, bila terketuk batal solat, bila terkecil batal solat, bila terberok batal solat. Bukan hak tu saja. Jadi bila kita gitu kena faham molek, sebab ramai sangat orang yang tak faham ataupun buat-buat tak faham. Kadang-kadang kita khabar benda mudah je. Contohnya hak macam dalam TikTok yang kita masuk baru ni. Bila ustaz khabar, orang yang sembahyang dia tidak sah sama saja dengan orang yang tak sembahyang. Dia boleh kata, kalau kira gitu kita tak payah sembahyang, ustaz khabar gitu. Bila khabarnya? IQ tu nak kata guanda lah. Dia maksudnya kalau orang yang solat dia tidak sah sama dengan orang yang tak semayang, itu bagi orang yang tak belajar, dengan dengan supayanya sampai kepada solat dia sah. Tu maksud dia, bukan langsung langsung tak belajar tak boleh nak semayang. Kalau langsung tak belajar, dia belajar juga. Tapi dia tak tahu semayang dia sah ataupun tidak. Tu tak lepas fardu ain. Jangan kita kata kita buat yang terbaik lepas tu kita serah pada Allah. Hak tu tak betul. Niat yang baik tidak menghalalkan cara. Jadi kayak gitu, nak sah tu kena belajar. Apa syarat sah sembahyang, solat kita tu? Kalau kita ambil macam dalam kitab Sulam Musibiang tu pun ada 40 perkara yang membatalkan solat, membatalkan sembahyang. Kalau kita tengok, kalau kita belajar antaranya contohnya, ni nak tolong peringat bagi orang yang dok belajar secara detail. Orang yang bila seseorang tu dia solat dia tak betul, dia diterima oleh Allah dalam masa dia belajar. Yang ustaz kata orang yang solat dia tidak sah sama je dengan orang tak solat. Orang tu dia tak belajar. Tahu sikit-sikit dia tak tahu solat dia sah atau tidak. Dia pakai solat je. Dia pakai semayang je. Sah ke tak dia tak ambil tahu. Tidak musyafahah talaki dengan guru. Tak ada. Tak ada guru yang mengakui bacaan dia, perbuatan dia, tak ada. Lepas tu dia tak belajar langsung. Itu perkara yang tidak dimaafkan pada syarak sebab lalai kita, cuai kita. Kita berasa tu menyusahkan. Nak cari duit lagi menyusahkan daripada pagi sampai ke malam. Hak tu kita usaha sangat. Nak cari redha Allah, rahmat Allah, keampunan Allah malah. Jadi kira gitu. Kalau kita tengok di dalam syarat sah takbiratul ihram. Kalau dalam kitab Hidayatus Sibyang, syarat sah takbiratul ihram ada 21 perkara. Maksud syarat sah tu kalau salah satu daripadanya tu tak ada, maka tidak sah takbiratul ihram tu. Dia bukan benda remeh. Bukan kalau semayang tak sah, kalau semayang tak sah baik tak semayang. Apa baik tak semayangnya? Baik belajarlah. Bukan baik tak semayang.
Takkan hak tu pun nak kena khabar kau. Jadi gitu. Ustaz mana yang suruh jangan semayang kalau semayang tak sah? Mana ada? Orang yang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, diberi peluang sehingga ada kata 3 tahun untuk nak membetulkan bacaan semayang ke perbuatan semayang ibadat dia. 3 tahun. Antaranya, dan dalam masa dia belajar tu, dia dimaafkan. Jadi gitu, ada kesilapan, ada guru-guru yang khabar cerita. Dia cerita, saja je bawa cerita. Ada kisah 3 orang mu'allah. Baru belajar nak semayang. 3 orang. Tok Imam ada depan. Tok Guru lah depan. Tengah dia semayang, seorang seorang tengok tikus. Tengah semayang. Oh, tikus. Jadi kayak gitu. Hak seorang lagi tak boleh cakap dalam semayang. Baik. Ayahku. Hak yang ketiga pula, mujur aku duk cakap. Lepas pada tu, Tok Guru kata mana? Semayang sah tak 3 orang? Sah. Sebab dia dalam proses belajar. Kalau guru kata semayang 3 orang tidak sah, tu tak betul. Contoh tu baguslah. Tapi kesudahan tu, nak khabar hukum. Ada juga yang pertikaikan, dia kata hak semayang tu ya hak boleh masuk syurga. Hak ni masalah besar. Kalau jemaah nak tahu, dia ada dalam Ustaz syarah dalam bab ikhlas, dalam kitab syarah penawar bagi hati, dan syarikat percetakan kitab syarah penawar bagi hati tu, dia kata dalam masa, insya-Allah dalam masa 2 minggu ni siap. Jadi tu dalam tu memang detail Ustaz cerita, di mana ramainya orang salah faham tentang nak masuk syurga bukan dengan semayang, dengan rahmat Allah. Tapi persoalannya, kalau orang tu tak dapat rahmat Allah, dia boleh semayang tak? Jadi kayak gitu. Jangan pakai niat je, niat nak rahmat Allah, tapi perbuatan tak ada. Memang ada hadis khabar, tapi dia tu kalau kalau kita belajar secara detail, kita akan jumpa. Macam mana yang kalau kata dengan niat tak sabit dengan perbuatan nak masuk syurga. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari itu dimeterikan mulut-mulut mereka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ya, cakapnya tangan-tangan. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki dia akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka usahakan. Mereka usahakan, bukan mereka niatkan, bukan. Jadi kira gitu. Dan ada Ustaz tengok dalam TikTok, ada orang buat masuk status, dia tulis je. Dia kata orang nak naik kapal terbang tapi tak ada tiket, tu kira gila dah. Dia tunggu juga nak naik kapal terbang, tiket ada. Lepas tu dia kata, apatah lagi kalau orang yang tak semayang nak masuk syurga, lagi gila. 700 lebih orang komen. Kononnya dok belajar lah ke gini sebab syurga, masuk syurga dengan rahmat Allah lah. Ni masalah kalau khabar tak kemah. Orang pegang. Antaranya macam kes dululah. Boleh hak tentang berzina ni. Nak cari makan dengan berzina ni. Dululah. Siapa ada ditepek di di tempat-tempat pelacuran. Boleh berzina. Antaranya. Itu masalah tu. Dipegang oleh orang-orang jahil. Orang-orang nak cari keringanan. Dan ada lagi, ni Ustaz nak khabar ni. Dia waktu baik. Fawailul lil musallin. Dia tulis rami tu pun salah dah. Nak tikar korang. Konon ni dia ahli makrifat. Dia kata kalau bacaan betul pun, kalau tak khusyuk,
maka neraka wil. Ustaz nak khabar neraka tu ada tak nama wil? Neraka tu ada ke nama wil? Itu je istilahnya. Dan siapa yang mengatakan, ulama mana yang mengatakan bahawa siapa yang lalai, yang tidak khusyuk dalam semayang masuk neraka? Masuk neraka weh. Siapa? Ulama mana yang khabar? Ataupun kepala otak kamu sendiri yang reka? Ni masalah. Kalau belajar sikit-sikit ni hak dak berguru ni macam gini ya. Lepas tu dia kata pula, oh ustaz ni gini gitulah, gini dah. Ada duduk komplain tu kau, oh ustaz ni baca ni tak mengikut lurah Arab Fatihah. Jadi kayak gitu. Kalau dah ikut lurah Arab, semayang tak sah ke? Cuma nak tanya tu je. Kena ambil straight the point. Ustaz khabar tu untuk supaya sembahyang sah. Bukan kalau nak sempurna. Hak tu lain pula pengajian dia. Ni masalah, antaranya masalah orang yang belajar tajwid. Orang yang belajar Quran. Tajwid lah. Dia betul hak tu je. Dan hari tu sekali, bila Ustaz kuliah, ada salah seorang daripada pelajar Ustaz, dia kata betul Ustaz. Ustaz khabar ke ni? Orang yang belajar Quran saja ni, tajwid ke gini ni, bila dia semayang, dia akan tilik bacaan Tok Imam. Kok di sisi ilmu tajwid. Betul tak hak ni mak napa, hak ni mak napa, hak ni hak ni mak lazim kalimi musaqqal cukup tak. Hak ni apa ni mak jaih ke, mak arid li sukung ke, benda-benda dia duduk kaji. Tapi kalau orang suruh tolak dia jadi imam, dia tak mau. Sebab apa? Apa kata? Sebab apa? Tak, dia takut orang kaji dia pula. Orang tilik dia pula. Ingat kita nak belajar, kita bahagian solat ni bukan hanya sekadar bahagian baca Quran. Dan kita kena faham, ulama tajwid dengan ulama fiqh dia tak sama. Hadis nak kena faham molek orang belajar Quran. Tak salah nak baca Quran, betul lah, bagus lah. Tapi ingat, dia bukan syarat sah yang menyusahkan orang. Ada dulu seorang dia kata, bukan senang ustaz nak belajar. Pergi jumpa dengan baca Fatihah dengan ustaz ni, dia kata ustaz ni kata boleh dah. Tanya ustaz ni, ustaz lain pula dia kata ustaz ni kata tak boleh lagi. Tak boleh lagi tu dengan maksud bukan tak sah. Kalau hak kata boleh dah tu maksudnya di sisi fiqh sah dah. Di sisi fiqh bacaan Quran khususnya macam Fatihah, kalau kita salah makhraj huruf pun, kalau tidak membawa kepada makna yang lain, sembahyang tu sah dah, bacaan sah dah. Tapi di sisi ulama tajwid dia tak sah lagi, dia kata bukan kalamullah. Tapi nak letak tu tak boleh lah, nak letak ke bahagian-bahagian fiqh. Contohnya, istilahnya kayak gitu. Jadi kita kena faham molek nak letak. Jadi janganlah, oh aku tak mau belajar dengan ustaz ni sebab bacaan dia tak ikut lurah Quran. Hak mana? Kalau mau nak belajar serema ustaz, seorang ustaz tu serema pandai belaka, carilah. Kalau jumpa. Jangan ikut nafsu, ni tak sedap. Tak sedap ikut selera aku. Cuma nak kabarnya, kalau perkara yang membatalkan solat, dia banyak. Kalau kita belajar, kalau tak belajar tak banyak. Dan bila kita dengar, kita sakok aish. Sampai ke berpuluh-puluh, beratus-ratus komen. Macam-macam. Kita nak layan pun tak akak. Boleh kata kita ni suruh baik tak semayang pada semayang. Sampai tahap tu fikiran. Ustaz mana suruh lebih baik semayang daripada tak semayang? Tu bukan ustaz, tu setan. Nak khabar. Baik, kalau kita tengok antara syarat-syarat sah takbiratul ihram.
Diucap setelah sempurna berdiri pada solat fardu. Kalau ucap sebelum berdiri, tidak sah. Ni biasanya sembahyang tarawih. Masa duduk tu nak bangun tu, dia ala ke bangun, tak bangun ke tak diri, dia takbir dah. Maka tidak sah. Bila tidak sah, susah ustaz ni, serba tak sah. Situ masalah. Istilahnya. Antara syarat sah takbiratul ihram mendahulukan kalimah Allah daripada akbar. Kalau akbarullah, maka tidak sah. Bukan kata, ni tak sah, ni tak sah. Bukan maksud gitu. Dan ada juga, kita baca bismillahirrahmanirrahim tangan. Dia boleh kata, ustaz ni baca salah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak cari salah, tengok benda lah. Jadi kayak gitu. Hak tu ustaz tak kenal alif betul tu. Kalau tukar komplain tak kenal alif betul, kau tak tahu lah. Mari sini, mari nak dengar. Mari depan ni nak dengar. Jangan pakai fitnah gitu. Ustaz mana baca Bismillahirrahmanirrahim? Siapa? Tu bukan ustaz tu. Kalau kita jawab kan, dia kata ustaz ni tak boleh orang komplain. Jadi ke gitu. Jadi ke ustaz kena tak boleh marah. Macam ke cerita pergi beli, tak boleh marah. Kalau tak kena jual. Jadi ke gitu. Jadi banyak perkara-perkara yang orang tak biasa dengar. Tu masalah. Lepas pada tu, bila kita tolong khabar, dia nak marah kita pula. Jadi gitu. Kita tolong khabar je supayanya dia selamat. Kita khabar orang yang dok semayang ni, antaranya confirm masuk neraka. Dalil apa? Masalah kau fi sakar, itu dalil dia. Allah khabar dalam Quran, bila ahli syurga tanya kepada ahli neraka, apa yang kamu menyebabkan kamu masuk neraka sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami tak termasuk. Mereka kata kami tak termasuk dalam orang yang solat. Itu dalil dia, orang yang tak semayang masuk neraka. Bukan ustaz reka sendiri. Jadi kayak gitu. Kita bila seseorang tu dia tak menunaikan solat, adakah tidak ditimbang amalan dia di padang mahsyar atas mizan? Kepakai niat je. Niat nak masuk syurga dah. Macam hak ustaz baca, hak kita baca gitu. Kita baca minggu lepas. Tak? Hak tentang ahli syurga. Hak tentang ahli syurga. Bila kita khabar gitu, tak ramai orang yang berakhir dengar. Kita masuk status benda ataupun kita khabar tu adalah untuk kita faham, kita fikir sendiri. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, bermula pintu umat aku yang masuk sekalian mereka tu daripada pintu tu ke dalam syurga. Lebarnya iaitu sejauh perjalanan kuda, penunggang kuda yang pintar. Orang yang tunggang kuda yang laju, kuda lumba. Tak berhenti selama 3 hari. Luah mana pintu syurga tu? Luah. Kemudian daripada itu bahawasanya mereka tu, umat Nabi SAW tu, memasuki dalam syurga tu, nak masuk ke syurga tu, berhimpit-himpitan atasnya sehingga hampir bahu-bahu mereka tu hilang. Yakni sebagai tercabut oleh sebab berhimpit dan berlaga-laga bahu mereka. Dekat nak cabut bahu, nak berebut masuk syurga. Mana hak kata tak mahu masuk syurga? Orang hak tak mahu masuk syurga, orang hak tak mahu orang yang tak mahu masuk syurga, orang tak mahu berebut masuk syurga, orang hak dah belajar. Orang hak dah peduli lah perintah Allah. Orang tak peduli lah semayang dia sah ataupun tidak. Tu je.
Bila tahu dah, bila ada orang, ada ustaz khabar, kalau semayang tidak sah, sama dengan orang tak semayang, maka pergilah belajar. Bukan maka jangan semayang lah. Itu tak cerdik. Akal boh tak mana. Situ je. Jadi hak kita nak khabar sini daripada hadis ni, kalau kita nak masuk dalam golongan orang-orang yang berebut nak masuk syurga sampai ke nak cabut bau-bau, maka nak khabarnya atas dunia kita beramal dengan amalan amal ibadat dengan sah, dengan sungguh-sungguh. Bukan lepas patut tangga. Tak ada kerja lain baru mari belajar, bukan. Sebab dak mari belajar tu, itu fardu ain, dijanji dengan azab bagi siapa yang sengaja tinggal. Dak mari belajar itu dahaka kepada Allah. Dak ikut sunnah Nabi SAW, itu antaranya. Jadi kira gitu. Kita nak apa ni? Nak khabar satu-satu, kena belajar lah, cari guru. Jangan duduk sibuk cari pitih yang malam. Baik, kita sambung. Kita sambung pengajian kita. Kita ulang sikit lagi bahagian rukun solat yang kelima, iaitu rakaat serta tamakninah. Pada muka surat 95. Kalau hak kitab baru pada muka surat 51. Kita tengok. Di sini kalau Fatihah, kalau syarat sah Fatihah, tak. Syarat sah Fatihah kalau dalam kitab ni dia dia sikit je sebab ustaz jimat kampih. Di sini dia ada 7 perkara tapi sebenarnya lebih. Syarat sah membaca Fatihah antaranya tertib. Kalau tak tertib, maka tidak sah. Tidak sah, maka batal semayang. Jadi kira gitu. Kalau dalam kitab Hidayatul Sibyang lagi banyak. Antaranya lafaz Fatihah tu wajib didengar oleh telinga sendiri. Kalau telinga sendiri tak dengar, walaupun satu huruf, maka tidak sah bacaan tu dalam mazhab kita Syafi'i. Jangan tubik pula, susahnya. Susah sebab mu dah belajar. Kalau susah cari pitih, guana-guana pun mu usaha juga. Tapi susah nak buat ibadat, apa mu tak usaha? Situ je. Tapi orang yang dipilih oleh Allah, Nabi SAW khabar dah, apabila seseorang, Allah nak beri kebaikan kepada seseorang, Allah akan mudahkan dia beramal dengan amalan yang soleh sebelum dia mati. Dan satu lagi, apabila Allah nak beri kebaikan kepada seseorang, Allah beri dia kepahaman tentang agama. Itu orang yang disayang oleh Allah. Bila dimudahkan untuk beramal dengan amalan yang soleh, dari jauh pun boleh mari. Ada masa macam jemaah kita daripada Pahang mari. Macam jemaah kita daripada Bukit Besi, jauh tu, bukan dekat tu. Ni kampung ni sebelah rumah je dia mari. Sebab tidak dipilih oleh Allah. Dan bila tak mari belajar, dia tak susah. Dia tak tahu pun solat dia sah ataupun tidak. Dan ini tanggungjawab ayah terhadap anak-anak. Kena cara ibadat anak-anak tu sah ataupun tidak, itu tanggungjawab ayah atau mak. Tanggungjawab suami terhadap isteri. Bukan nak marah ke ustaz tu khabar. Jadi kira gitu. Satu huruf saja pun telinga kita tak dengar, tidak sah. Banyaknya senang-senangnya belajar dengan ustaz ni, ustaz lain lah, mudah kek. Jangan adu-adu gitu. Ustaz-ustaz ni betul dia tak ada canggah benarnya. Kalau ada pun sikit-sikit tu kerana perangai, kerana tabiat. Jadi kira gitu. Baik, kita tengok. Kita sambung. Kita ulang sikit deh. Hak tentang rakaat serta tamakninah. Rakaat serta tamakninah. Ulang balik sikit
Rokok di sisi bahasa maksudnya membongkok. Tapi di sisi syarak, rokok tu maksudnya apa? Membongkokkan belakangnya, belakang dan kepala. Belakang dengan kepala hingga kedua telapak tangan sampai kepada lutut. Kalau nak tahu. Tu namanya rokok. Kalau bokok, tangan tak sampai. Tangan yang muktadir, tangan yang sederhana, yang kebiasaan orang. Tangan tu tak sampai ke lutut, maka tidak dinamakan rokok. Kecuali orang tangan pendek ataupun tangan terlalu panjang pada orang lain. Itu lain cerita. Tapi kalau kita tanya orang kampung, rokok maksudnya apa? Siapa boleh jawab? Tu kata belajar dak kemah. Nak bawa hak jauh satu sekolah rendah tu bawa sampai tu. Tak ada untuk nak comel. Berpuluh tahun semayang. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Cakap orang mana apa? Tak tahu. Bahasa orang putih boleh. Lagu orang putih boleh apa? Boleh cakap. Tapi hak bacaan dalam solat, wirid lepas solat, pergi lah. Jadi kira gitu. Baik, sudah. Tamak ninah. Apa maksud tamak ninah? Berhenti sebentar antara satu rukun dengan rukun yang lain. Tamak ninah dia ada 4 tempat. Rokok, i'tidal, sujud, duduk antara sujud. 4 tu. Kerana itulah ada ulama' dia kira rukun suku-suku. Jadi orang yang kira rukun suku-suku ni maksudnya pada dia sembahyang solat, rukun solat ada 17. Dan ada kira tamak ninah tu dikira 1. Daripada 4 tu dikira 1 je. Jadi hak ni pendapat rukun solat ada 14. Antaranya kira bilang, cara bilang je lain. Dan dalam tu, dalam kitab yang lama tu dia tak ada yang pertama tu. Dilakukan setelah sempurna bacaan Fatihah. Pada selain makmum yang masbuk. Maksudnya makmum yang muafiq ataupun kita yang munfarid semayang seorang diri, sebelum rakaat mesti Fatihah selesai dah. Kalau dah selesai lagi dah tiba-tiba rakaat, itu semayang dia tidak sah. Kecuali makmum yang masbuk, yang mana Fatihahnya ditanggung oleh imam. Tapi hak masbuk ni banyak perkara juga. Ada masbuk yang tidak ditanggung oleh imam. Ada. Hak tu kita akan belajar bahagian hak tu. Makmum masbuk dan muafiq. Kerana tu juga asal kata lain. Imam dengan bila pun ramai tak faham tentang masbuk muafiq. Apatah lagi kalau imam tu jenis solat dia laju. Ada kemungkinan besar dia tak faham tentang masbuk dan muafiq. Sebab ada di sebuah masjid yang lama dah. Tok imam tu dia semayang laju. Dan bila makmum tanya dia tentang masbuk muafiq, dia jawapan dia tu tidak tepat sangat. Dia kata masbuk dan muafiq hanya berlaku pada rakaat yang pertama. Itu salah besar. Kerana tu dia laju. Kalau imam yang tahu, dia tak akan semayang laju. Sebab dia tahu dah makmum belakang ni bukan pandai belaka. Bukan belajar banyak belajar belaka. Jadi kayak gitu. Semuanya bergantung kepada imam. Kalau imam buat gitu lah. Sama juga macam hak kita kata baru ni. Bila tak imam kata boleh korban boleh bagi lapang, bagi lapang. Orang kampung tak tahu benda, ikut je. Sampai ke berpuluh tahun bagi lapang. Jadi kayak gitu. Sampai berpuluh tahun bagi upah dengan kakak korban. Jadi kayak gitu istilahnya. Baik. Itu sudah dah. Jadi yang pertama, syarat yang pertama, kalau siapa yang ada kitab lama tulis dulu, tambah dulu. Dilakukan rakaat tu dilakukan setelah sempurna bacaan Fatihah. Pada selain makmum masbuk. Yang kedua, menyahajakan tunduk semata-mata untuk rakaat. Masuk lain tak? Kita tunduk tu semata-mata untuk non rakaat. Kalau kita tunduk, ni hak perkara yang membatalkan sembahyang ni. Kalau kita tunduk tu kerana nak ada niat lain, nak alih bola anak yang
bergolek depan kita ke, tak. Lepas tu terus rokok lalu, maka rokok tu tidak sah. Maka bila rokok tidak sah, kalau dah buat mula, maka semayang adalah batal. Yang ketiga, syarat sah rokok, tak. Antaranya menyampaikan kedua tangan kepada lutut jika berhajat meletakkannya. Ni kata kalau tunduk tu tidak sampai tangan kepada lutut, maka tidak sah rokok tu. Maka batal lah semayang. Dan yang keempat, tumakninah di dalam rokok. Tak ada tumakninah. Berhenti sebetul. Semua perkara, semua anggota tubuh kena berhenti sebetul. Walaupun kepala ke, jangan berayun-ayun lagi. Tumakninah sekadar lafaz subhanallah. Bukan mestinya lafaz. 2 saat atau 3 saat berhenti belaka. Maka kalau tidak ada tumakninah dalam rokok, maka batal lah solat, batal lah semayang. Bila ustaz khabar batal semayang, kalau rokok tak ada tumakninah, biasanya rokok je tak ada masalah, biasanya iktidal. Tok Bilal berpuluh tahun jadi Tok Bilal, semayang tak sah sebab tak ada tumakninah ketika iktidal. Bangun sami Allahu liman hamidah, tangan berayun lagi, tu rokok. Turun sujud. Maka tidak sah rokok tu, iktidal tu. Maka tidak sah rokok, iktidal, maka tidak sah lah semayang. Dan bila ustaz khabar hak ni membatalkan semayang, susah. Susah kena belajar dah. Bukan susah tu tembak tak mau dengar orang ngajar. Dan bila hak nak tahu, dia tak cukup dengan tengok hak 2-3 minit, 2-3 minit hak potong-potong. Dia nak orang hak nadah kita. Jadi kayak gitu. Dan kita ambil perkara yang sunat dah. Kita ulang balik sekali lagi. Sebab hak ni amalan kita tiap-tiap hari. Bila kita buat, tumakninah tu berhenti di dalam rokok sekira-kira tetap anggota. Dahulu daripada bangkit kepada iktidal. Tetap dak gerak dah, baru boleh iktidal. Jadi kayak gitu. Dan dia kata tiada memadai akan tumakninah itu menambahi tunduk daripada kadar yang memadai daripada rokok. Turun tu sampai ke kaki bawah pada lutut. Itu makruh. Lepas tu tunduk kita tengok. Rukun yang terakmal, nak sempurna bahagian solat. Nak solat ni, kita solat ni bukan nak tunjuk kau kan, nak tunjuk pada Allah, nak serah pada Allah. Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah pada kami. Buat yang terbaik lah, bukan lepas batuk tangga. Yang pertama, meratakan belakang dan leher hingga betul seperti satu sufhah, seperti satu sekepi papang, biar rapat gitu. Itu satu. Bukan kepala tak bawah, bukan lenggok, kepala lenggok. Lenggok tak sama dengan belakang tau. Itu satu. Yang kedua, mendirikan kedua betis dan kedua peha, bukan lutut tu belok. Dua. Yang ketiga, memegang kedua lutut dengan dua tapak tangan. Tapak tangan ni letak di kepala lutut. Itu sunat. Nak sempurna rokok. Dan satu lagi, merenggangkan antara kedua lutut. Renggangkan antara dua lutut. Bukan rapat macam orang puang. Orang puang dalam mazhab Hanafi. Orang puang mazhab kita Syafi'i, laki puang sama je buka sejekal kaki. Sama je. Jangan orang puang rapat. Itu mazhab Hanafi. Mazhab kita Syafi'i sama je. Buka sejekal. Jadi, renggang kedua lutut. Lepas tu sambung lagi. Menjarangkan segala jari kedua tangannya dengan pertengahan. Letak di kepala lutut tu, tangan jari tu buka sikit. Jangan rapat, jangan buka terlalu luas. Tu suku-suku pahala tu. Menambahkan pahala, menambahkan balasan baik daripada Allah kepada kita untuk kita guna bila kita masuk alam barzakh dengan alam akhirat.
Bukan nak tambah duit je, tambah harta je, bukan. Tambah jawatan je, bukan. Serta menghadapkan dia kepada kiblat. Tangan tu menghadap ke kiblat. Cukup. Dan mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Dah tengok, dia kata dan mengangkat kedua tangan pada takbir dan mengangkat kedua tangan seperti pada takbiratul ihram. Akak macam mana akak ketika takbiratul ihram? Allah gini, bukan hanya sekadar gini je. Bukan gini ya. Ni tak ada ni. Jadi kayak gitu. Bukan gini cari telinga, bukan. Dia parah baru. Mazhab kita Syafi'i parah baru. Kalau Imam Nawawi kata atas sikit antara telinga dengan bahu. Tapi yang kuat ni bahu. Bila sujud pun gitu pula gini. Yang kata orang lelaki sini, orang puan sini, hak tu mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i. Tu je. Biarlah kita belajar. Jadi pas pada ni baiki. Dia kata mengucap takbir dan mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram, bukan dia gini. Masa takbiratul ihram oleh Allahu Akbar. Bila nak rakaat Allah, gini je. Ataupun Allah, gini, tak ada gini. Tu tambah. Tidak sempurna. Gini ke bila di hari akhirat Allah tanya, gini ke cara buat ibadat aku? Baik. Dan dia kata seperti bahawa dimulai mengangkat tangan pada ketika ia lagi berdiri. Angkat tangan masa diri lagi. Seperti permulaan takbir. Maka apabila bertulang kedua tangan dengan kedua bahu, barulah tunduk ia kerana rakaat. Berartinya nak rakaat ni Allah gini dulu. Sampai baru tu bukan Allah. Tu ramai. Tok Imam sendiri tak boleh nak jadi contoh pada makmum. Tu masalah. Kadang-kadang belajar fardu ain Tok Imam mari semayang, lepas tu tembak lari. Isyak mari pula. Dah bila nak mandai Tok Imam? Maka dia kata apabila berbetulang dua bahunya, dengan berbetulang kedua tangan dan dua bahu, maka tunduklah ia kerana rakaat. Padahal ni dalam keadaan melanjutkan ia akan takbir hingga tetap ia pada rakaat. Takbir tu sampai ke rakaat supaya tiada sunyi satu suku, satu bahagian daripada sembahyangnya, daripada zikir. Kerana itulah Allahu Akbar. Jadi setiap pergerakan tubuh kita ni diiringi dengan zikir. Bukan Allahu Akbar. Masa turun tak ada zikir benda. Tak. Ni. Allahu Akbar. Kadang-kadang Allahu Akbar. Macam-macam hal. Sebab bila dak belajar dengan sempurna, tu jadi. Baru ni ada seorang Tok Bilal, dia tak mari. Dia dengar daripada rumah dia tentang korban. Lepas tu dia Tok Bilal masjid. Lepas tu dia dengar di surah ustaz mengajar. Lepas tu dia komen, dia kabur ke jemaah tu. Dia kata learning kata macam-macam ilmu hak korban tu. Jadi susah pula nak korban. Dulu tak ada orang kabur pun gitu. Bukan salah dulu, salahnya orang yang ngajar tu baca kitab kenapa biar kabur kemah. Jadi kayak gitu. Bila ibadat tidak sah, nak kata siapa? Sebab bila kita kabur tu kita berpandukan kepada kitab, bukan pandukan semata-mata kepada ustaz, bukan. Ni ustaz baca ni, bukan daripada ustaz. Ustaz baca dalam kitab Sabilah Muhtadi. Hurayang dia ni. Bukan kita reka sendiri, bang. Ada tempat ambilang dia. Dan di antaranya hak nak sempurna
Takbir bacaan rokok, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Dan sekurang-kurang akmal, sekurang-kurang sempurna 3 kali. Dan paling akmal 11 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Daripada 11 turun ke 9. Daripada 9 turun ke 7. Dari 7 turun ke 5. Yang ke 5 turun ke 3. 3 kali tu sekurang-kurang akmal. Kalau sekali itu sunat. Sunat dengan akmal, besar akmal lagi. Jadi gitu. Jadi bila kita sembahyang berjemaah, kita jadi makmum pun, kita baca 3 kali subhanarabbiyal azimi wa bihamdih. Tok Imam dak bakit lagi, bacalah lagi. Subhanarabbiyal azimi wa bihamdih, subhanarabbiyal azimi wa bihamdih. Setelah Tok Imam sami Allahu liman hamidah, baru kita bangun. Memang boleh 5 kali paling kurang. Lebih akmal, lebih sempurna. Lepas pada ni pakai lalu. Dia kata lepas tu dia tu. Dan sekurang-kurang akmal 3 kali. Tetapi jika dibaca tasbih hanya sekali. Baca sekali je subhanarabbiyal azimi wa bihamdih. Boleh dah pahala sunat. Tapi kalau baca subhanallah sekali je, boleh dah pahala sunat. Cuma kita nak kena faham dia, subhana tu maksudnya apa? Ni kita belajar. Subhanallah. Ertinya maha suci Allah. Apa maksudnya? Apa maknanya? Maha suci Allah. Allah tidak disentuh oleh segala sifat kekurangan. Allah tak ada sifat kekurangan. Lemah ke, lalai ke, terlupa ke, zalim ke, tak ada. Maha suci perbuatan Allah. Bila maha suci perbuatan Allah, maha suci sifat dia. Bila maha suci sifat dia, tentulah nama dia maha suci. Tentulah zat dia maha suci. Subhanallah. Bila sebut subhanallah, 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 tak ada lah bapa gini, bapa Tuhan, kenapa gini, tak ada kenapa dah. Sebab Allah buat maha suci perbuatan Allah. Sebab apa Allah mematikan orang ni? Maha suci perbuatan Allah. Allah lebih tahu mana yang baik untuk hamba dia. Kita kata apalah Tuhan buat mati anak aku. Sedangkan Allah maha penyayang. Allah matikan anak kita ni supaya anak kita tak berterusan melakukan dosa. Kita tak nampak tu. Makin tua, makin berumur, makin duduk cari kepitih, semayang dengan belajar tak duli. Agama tak cara. Jadi gitu. Bila zat Allah matikan anak kita, apalah Tuhan, apalah. Apa kan? Tu Allah sayanglah. Kerana itulah orang kata bila seseorang tu mati, kita kata mana? Orang tu telah kembali ke rahmatullah. Kembali kepada rahmat Allah. Situ. Dah kalau orang tu dia taat, tengah-tengah taat, dah Allah matikan dia, tu juga rahmat Allah. Supayanya, mu rehatlah, mu banyak dah buat beramal, rehatlah. Duduk dalam kubur ni tempat rehat. Tempat azab bagi orang dah ke? Jadi kira gitu. Jadi subhanallah ni maha suci perbuatan Allah. Allah tak ada buat nyanyi kita. Kita yang buat nyanyi kita sendiri. Kita tak mari belajar, kita semayang tak sah, kita buat nyanyi kita sendiri. Kita yang tepah neraka azab Allah kepada diri kita. Kita sendiri bukan orang lain. Sama juga kalau kita dak didik anak bini kita pada jalan agama, kita yang memimpin ahli keluarga kita ke jalan azab daripada Allah. Kita yang pimpin. Sebab itulah Nabi SAW khabar kullu mauludin yuladu alal fitrah tu. Setiap anak tu lahir fitrah, suci. Tapi ibu bapa lah yang memajusikan dia, meyahudikan dia dan menasarakan dia. Dia jadi jahat kerana mak pak. Ghalibnya bukan semuanya. Ghalibnya. Kebiasaannya gitu.
Tu antaranya. Kerana itulah anak nak mari belajar ilmu fardu ain yang mak ayah dak ajar. Tak. Mak ayah sendiri tu kat hang. Daripada anak mari belajar. Tu lah. Dia nak ajak anak dia masuk neraka sama dengan dia. Dia dah dak ajar. Ni pengalaman deh. Suami yang tahang isteri mari belajar ilmu agama. Sedangkan bila isteri mari belajar tu dia dak dosa dah. Suami dak dosa dah, walaupun tak boleh pahala. Tapi kalau suami suruh, alhamdulillah. Cuba bayangkanlah, kita sebagai suami, kita kahwin dengan isteri kita, berpuluh tahun isteri kita berkhidmat untuk kita. Apa yang kita beri pada dia apabila dia melangkah ke alam barzakh? Persediaan dia untuk menghadapi malaikat malaikat muka nakir, soalan daripada para malaikat. Apa yang kita beri? Jangan duduk pergi makan minum kakak mah atas dunia saja. Dok siang ke kalau dok boleh jawab soalan daripada muka nakir, dia akan diazab. Dah kita masa tu kita ada mana? Dok siang ke bini, dok siang ke anak-anak kita, darah daging kita, muka pun muka kita dah kena azab dalam kubur. Sebab apa? Tak ada persediaan, tak pernah cara pun tentang agama. Mana yang kita kata kita sayang ke bini kita ya? Mana bukti kita sayang kepada anak-anak kita ya? Bukan sayang ke anak bini sampai ke rela cari pitih, walaupun nipu harta orang pun sanggup untuk nak beri kesenangan dunia kepada anak isteri. Gitu ke cara dia? Dan ni pun ustaz nipu harta orang. Ustaz sendiri pun nipu juga. Kalau hak makmum ataupun orang kampung, tak kira lah. Jadi kira gitu. Jual nasi lemak pun nipu kau. Wak hari 30 buku. Wak hari 50 buku, khabar 70 buku. Benda hak tu tak persen lah. Tapi dah lapar harta orang nak kena. Tubuh badang yang tumbuh daripada benda yang haram, maka nerakalah yang paling aula. Tu dia. Berartinya kalau we makan kepada anak bini daripada sumber yang haram, sama ada haram zati ataupun haram adidi, haram hak mari kediang, maka dia akan dibakar oleh api neraka. Tu sayang kan anak bini gitu ke? Jadi subhana rabbiyya, maha suci Tuhanku. Al-azim maksudnya yang maha agung. Yang maha agung, yang maha besar, yang maha agung. Wa di sini dang, maksudnya wa ataf. Wa ni dia ada pak. Wa ataf, wa haliyah, wa istinafiyah, wa qasam. Wa qasam ni wa supah. Wal asri, demi masa. Ni dalam bacaan dalam Fatihah, dalam semayang pun suti haram tak tahu makna. Tu makna apa? Berpuluh tahun. Kerana itulah Ustaz syurkan supayanya ada kitab ni syarah muqaddimatu ibadah. Jangan kedeku nak beli kitab hak wajib untuk nak menyempurna hak wajib kita. Boleh aja, boleh tahu makna sesa. Wa bihamdih, dengan segala kepujiannya. Jadi kayak gitu. Hak tu lah kita pergi situlah. Lepas tu malam ni, hari ni kita masuk tentang bacaan i'tidal. Tengok. Qala muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Syarat-syarat sah i'tidal. Tulis perkataan sah tu. Kalau dalam kitab baru dia ada dah. Syarat-syarat sah i'tidal. Baik. Yang pertama, tambah yang pertama dalam kitab lama tu tak ada. Yang pertama dilakukan setelah sempurna rakaat. Setelah sempurna rakaat barulah i'tidal. Jangan i'tidal tidak rakaat tidak sempurna pun bangun dah i'tidal. Itu tidak sah. I'tidal tu tidak sah. Maka i'tidal tidak sah, maka solat tidak sah. Bila kata solat tidak sah,
Panas lalu dah. Telinga tak boleh dengar benda hak tu. Kalau benda hak lalas, hak salah tak apa dengar. Dengar lagu, dengar berita dunia, hak tu tak apa lah. Duduk sibuk nak apa ni hak tentang berita dunia. Sedangkan berita akhirat tak mahu ambil tahu. Berita tentang hak ibadat macam mana tak mahu ambil tahu. Tak salah nak ambil hak tahu hak dunia. Tapi jangan pinggirkan ilmu agama. Perintah Allah. Yang pertama, dilakukan setelah sempurna rokok. Kalau rokok tu tidak sempurna, maksudnya rokok tu tak sampai ke tahap rokok lagi. Ataupun rokok dah tapi tidak tamakninah lagi. Maka bila bangun untuk itidal, tidak sah itidal tu. Dan bila tidak sah itidal tu, maka solat tu tidak sah. Okey? Yang kedua, berdiri serta tamakninah di dalam itidal. Maksudnya berdiri serta berdiri nombor 2 tau. Nombor 2, menyahaja bangkit semata-mata untuk itidal. Macam gerokok tadilah. Terbang tu semata-mata untuk itidal. Dan yang ketiga, berdiri serta tamakninah di dalam itidal. Kadar berdiri tu sekadar tangan tak sampai ke lutut kalau nak letak. Tu namanya sekurang-kurang berdiri. Sekira-kira tetap segala anggota, iaitu itidal. Tamakninah. Tak gerak. Jangan berayung. Dia hak yang jadi ramainya dia gini. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu tu. Kerana itulah ni ustaz nak khabar bagi imam sebaiknya baca panjang. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Barulah selamat ke makmum. Sebab kalau baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, turun lalu makmum Sami Allahu liman hamidah Rabbana. Tengah bayar tangan berayung turun dah untuk sujud. Maka menyebabkan solat makmum tu tidak sah. Sebab makmum bukan semua orang yang belajar secara detail. Tapi bila kita untuk imam baca panjang, dia makmum bangun Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Makmum biasanya kelas Rabbana lakal hamd je. Nak sambung tak erti dah. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Ni berayung ke. Tapi nak turun tak imam tak turun ke. Lepas tu lama berhenti. Tak imam pun Allahu Akbar baru. Tu. Macam tu. Kerana itulah bila solat, masa sekolah rendah Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Sekolah menengah Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Nikah Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Kahwin Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Ni boleh cucu Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Tu kita kata belajar beramal berdasarkan belajar sekolah rendah. Tak boleh nak sambung ke Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Tak boleh ke? Kesusah sangat. Ataupun Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hak Nabi SAW kata, bila orang tu baca, sahabat baca, bukan Nabi SAW baca. Sahabat yang baca. Nabi tanya, siapa yang baca tadi? 3 kali. Sahabat tak berani nak jawab. Lepas tu, setelah Nabi tanya 3 kali, Nabi kata, salah seorang sahabat kata, saya ya Rasulullah, saya niat baik.
Nabi SAW kata, aku lihat bila mu baca tu, aku lihat malaikat 30 malaikat berebut nak tulis pahala. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Cuma nak kabarnya bacaan tu bacaan daripada sahabat yang Allah ilhamkan kepada dia. Tapi bacaan sahabat tu, malaikat Nabi SAW khabar 30 malaikat berebut nak tulis pahala. Dah kalau hak Nabi sendiri aja, Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba', lebih dah lagi. Tu kita buat taat kepada Allah ni tak akan rugi. Kita tak akan nyesal sampai bila-bila. Walaupun benda yang sunat. Jangan kita tu sama juga. Siapa yang sebut walaupun sekali la ilaha illallah, sekali je, tapi ikhlas kerana Allah, bukan kerana tahlil. La ilaha illallah. Di hari akhirat ada salah seorang daripada hamba Allah, bila nak ditimbang amalan, dia kata, ya Allah, tak payah timbang teruk, lalu aku dah neraka. Sebab aku atas dunia dulu tak ada buat kebaikan benda pun. Lepas tu Allah tanya, masa mu hidup atas dunia ni ada tak mu sebut la ilaha illallah? Oh, ada, sekali je tu hang. Cuba timbang. Timbang tu berat, pahala sebut la ilaha illallah tu lebih berat daripada dunia dengan isi-isi. Allahu Akbar. Tu sekali. Sambil kita bawa kereta, bawa motosikal balik, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, banyak ni. Kes tu atas dunia ni tempat kita nak bercucuk tanam, nak beramal. Masuk dalam kubur, masuk alam akhirat, kita akan dapat menikmati balasan dia. Kes tu tak rugi. Kalau orang kata, buat apa mu Zahir jauh sayuk daripada Bukit Besi mari dengan tok laki erek, dengan tok laki gigi, jauh sayuk tu. Dekat sini pun melambok orang aja. Kelebihan setiap lakoh tu banyak mana? Hak bahagian lakoh tu saja pun kalah dah kita. Satu lakoh, satu mahliga dalam syurga. Lakoh yang kedua, diampunkan dosa. Lakoh yang ketiga, satu mahliga dalam syurga. Nak bayar dengan apa? Itu syaitan tahan sangat orang main belajar. Asal kata orang nak mari belajar, nak dengar orang ngajar pun dalam kuliah ke, sama ada tak kira lah daripada media sosial ke ni, ada orang dia hanya sekadar boleh dengar hak 2-3 minit je. Dia hak sejam lebih tak boleh. Penipala nak utuh. Tapi hak ngopak bopeng tu tak apa, 4 jam pun. Pahai air. Nah, macam orang Madang, tengok orang Madang tepi apa ni, kedai kopi. Pahai air. Pak Haji mayan dok. Nah, situ je. Baik, tengok. Dan jangan menyahaja pada bangkit daripada berdiri itu akan yang lain daripada iktidal. Macam kata tak adilah. Jangan bangun daripada rokok tu untuk selain daripada iktidal. Maka jika berdiri itu kerana terkejut daripada sesuatu, kejut, dah bangun, maka tiadalah memadai berdirinya itu akan iktidal. Dia kejut, tengah rokok dia kejut kenapa? Dia orang jerkah ke, jatuh wakhini atas tak ke, tengah bayang, gagang, bawa bangun. Bila bangun tu, bila bangun tu, dah ayah turun balik lah, pakai iktidal, dah boleh. Dan syok ia dalam rokoknya pada Fatihah. Dalam rokok tu, aku baca Fatihah tak lagi ya? Maka berdiri ia supaya dibaca akan Fatihahnya. Kemudian maka dia ingat akan dia bahawasanya telah dibaca akan dia. Maka nescaya memadailah perdiannya itu akan iktidal. Ni lain. Kita rokok. Kita rokok. Lepas tu kita main itu. Tak ada aku baca tak Fatihah? Dah kita pun bangun untuk nak baca Fatihah. Bila bangun nak baca Fatihah mula tu, ingatlah. Aku baca dah Fatihah. Maka mada dah iktidal tu. Ni dak aja dengar belaka ni. Jadi gitu. Sambung.
Tapi kalau kita kejut pada diri benda lain, tu tak boleh. Jadi turun kena turun rokok mula. Jangan melanjutkan akan iktidal tu lebih daripada kadar zikir yang disunatkan, iaitu lebih pada kadar Fatihah. Jangan. Kerana bahawasanya ia adalah rukun pendek. Iktidal tu rukun pendek. Dan jika dilanjutkan, dipanjangkan dengan disengajakan dan tahu haramnya, maka batallah semayangnya. Sengaja nak lama duduk dalam iktidal. Kalau masih iktidal tu baca kunut nazilah tu lain. Dan disunatkan ni, tengok kalau sini ni iktidal ni dia kata jangan dipanjangkan berdiri hingga melebihi kadar masa membaca Fatihah, kecuali pada bacaan kunut. Kunut ataupun kunut nazilah. Dan tasbih di dalam sembahyang tasbih. Sembahyang tasbih ni kan kita rakaat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamdu min samawati wal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu lain. Jadi kayak gitu. Hak lain ni daripada tu ni. Lepas tu kita tengok disunatkan iktidal tu mengangkat kedua tapak tangan berserta dengan permulaan mengangkat kepala hingga berbetulan kepada kedua bahu. Dia ajar sutir-sutir. Sami Allahu liman hamidah. Dia kata mengangkatkan kedua tangan berserta permulaan mengangkat kepala sehingga berbetulan dengan kedua bahu. Bukan sami Allah gini, bukan sami Allah gini, bukan, membetuli dengan bahu. Jadi kayak gitu. Dan membaca sami Allah, sami'a ni ada kok ni hari tu duduk kecoh di bila ustaz khabar jangan baca sami'a alif. Sami Allahu liman hamidah tu salah. Bacaan ni sunat. Jadi sunat tu tak membatalkan sembahyang. Tapi bila baca hak sunat, biarlah boleh pahala. Biarlah betul. Sami'a ain, simi'a. Simi'ain, sami Allah, Allah. Bukan sami Allah, tu salah. Ya? Biasa kalau yang baca sami Allah tu kan dia hafal maknanya maksudnya daripada dulu-dulu dia tak tengok benda ni. Dia hafal je kan. Allah pasal tu kan. Tak boleh pahala lah. Tu rugi. Tak boleh pahala tu rugi. Tu kena belajar. Pakat dia ain, sami'a. Sami'a ni telah mendengar. Sami Allah ni maksudnya telah mendengar Allah. Li bagi mang sesiapa hamidah yang memujinya. Siapa yang puji Allah, Allah dengar. Kerana itulah kita sebut alhamdulillah, alhamdulillah, Allah dengar. Tapi sebelum Allah dengar tu Allah suruh kita. Kalau Allah tak suruh, kita tak akan boleh nak sebut alhamdulillah. Bila Allah kata, wahai wahai hamba-Ku, pujilah aku. Katakanlah segala puji untuk aku. Kita terima segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Sebab apa kita boleh sebut alhamdulillah? Sebab bila kita tahu apa yang Allah kurniakan pada kita. Bukan alhamdulillah saja. Alhamdulillah. Hak tu dah tahu benda. Macam ke Tok Imam Mak Repik. Ilahi Rabbi subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kabun apa? Kita nak kena faham. Alhamdulillah. Mana kenyataan kita kata segala puji bagi Allah? Nak khabar mana? Biza, apa kenyataan? Apa bukti Allah tu segala puji bagi Allah? Segala langit dan bumi ni di bawah
ciptaan Allah dan pentadbiran Allah. Allah yang maha suci perbuatannya. Maha suci perbuatannya, tak ada siapa pun yang boleh lawan. Bila maha suci perbuatannya, tentulah sifat dia maha suci. Tentulah nama dia maha suci. Tentulah zat dia maha suci. Dan bila Allah yang buat ni, tak ada siapa yang boleh tu terpuji perbuatan Allah. Terpuji af'alullah. Maka apabila terpuji perbuatan Allah, nescaya sifat dia terpuji, nama dia terpuji, zat dia terpuji. Jadi bila kira gitu, kita tengok sebelum nak sebut alhamdulillah, macam jemaah kayak gini bawa kereta, bawa motosikal, ingat motosikal ni, kereta ni Allah yang beri. Maka bila hati sedar itu pemberian daripada pemberian daripada Allah, dan kenderaan tu kemudahan bagi kita nak buat ibadat, dan tayar gerak mulai ada, dak belanggam dia, maka ikrar dengan lidah, akui apa dia ni, itikad dengan hati, benar dengan hati, ikrar dengan lidah, alhamdulillah. Akui dengan perbuatan, kereta yang dan kenderaan kita gunakan untuk fi taatillah, pada taat pada Allah. Situ betul. Tauhid, fiqh, tasawuf ada belaka tiga-tiga. Sama juga kita itikad Allah sebagai Tuhan. Allahu Rabbi. Allah sebagai Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan akui dengan perbuatan, kita mari belajar. Jadi tauhid, fiqh, tasawuf ada. Benar dengan hati, ikrar dengan lidah, akui dengan perbuatan. Kalau tiga-tiga ni, orang tu tidak akan disentuh oleh api neraka. Tu poinnya. Yang disentuh oleh api neraka sebab apa? Yang pertama, iman dia dah. Ikrar memang dah, wajib main belajar, tapi tak mari belajar. Ihsan tu tak ada. Bukti tu tak ada. Jadi kayak gitu. Jadi hak subhanallah, alhamdulillah, dia ada makna. Jadi kayak gitu. Dah, baik, sambung. Kalau dalam kitab kita tu, dia kata sunat-sunat ab'ad. Sunat-sunat ab'ad. Hak ni apa ni, hak kunuk ni deh. Kita ambil dalam kitab Sabila. Dia kata disunatkan pada iktidal tu mengangkat kedua tangan, tapak tangan beserta permulaan mengangkat kepala daripada rakaat tu hingga berbetulang kepada kedua bahu, dan membaca sami'allahu liman hamidah. Jadi hari ni kita belajar, kita kena tahu dah, sami'a telah mendengar Allah, liman bagi sesiapa yang memujinya, Allah dengar. Jadi gitu. Dan sunat bagi imam dan mubalik. Mubalik ni orang hak ganti imam, macam di Mekah. Tok imam sami Allahu akbar, dia pun Allahu akbar. Tok imam sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Tu membalik namanya. Kalau di surau masjid kita boleh juga. Kalau tok imam kita orang lelaki, nah, bila jadi makmum, bila mic cabut daripada ni, orang puan tak ada apa. Bila tak dengar, tok imam pun rakaat, Allah, makmum tak puan tak dengar. Jadi nak kena ada seorang orang lelaki, Allahu akbar, jadi makmum rakaat dah. Sami Allah liman hamidah, apa dah dengar sebab tak pakai tu spek tok imam tu pula. Jadi ke gini, hak tiga selendar dah ni. Jadi makmum salah seorang tu nak kena jadi mubalik lah. Menyaringkan dia kerana bahawasanya ia zikir intikal. Dan maka apabila berdiri betul dia, dilepaskan akan kedua tangannya. Sami Allah, diri betul baru lepas. Liman hamidah. Dia kata,
Dan apabila berdiri betul dia, masa iktidal tu, dilepaskannya lah kedua tangan tu. Sambil dibaca, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Kalau dalam kitab kita tu ada tak? Nah, ada muka surat 96 tu. Ada makna sesa. Rabbana, wahai Tuhan kami. Laka. Kalau dalam kitab baru tu, dia silap baris tu macam mana jadi berubah. Muka surat 52 kalau kitab baru tu, hak cetakan yang terbaru ni, insya-Allah 2 minggu akan datang siap dengan sama dengan kitab Syarah Penawar Bagi Hati dalam masa 2 minggu ni, insya-Allah. Dan alhamdulillah bagi siapa-siapa yang telah hantar bagi duit untuk wakaf kitab dan untuk mendapatkan kitab, dua-dua kitab tu, alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsira. Dan insya-Allah baru ni ustaz jumpa dengan Ustaz Khairul Fadli. Kata kita bincang kok dengan dia untuk nak nak buat pelancaran kitab Syarah Penawar Bagi Hati ni. Dan kita nak cari juga ustaz-ustaz yang berminat untuk nak mengajar kedua-dua kitab tu, insya-Allah. Boleh tak? Siapa kenal Ustaz Khairul Fadli? Kenal? Kata kenal kata. Kenal? Siapa kenal? Kelas darjah tu. Bolehlah kalau nak minta dia mari sini pengajian sekali, boleh tak? Mana? Ya. Boleh kenal dia. Kitab ni kita beri 150 naskah ke dia. Tu pun dia khabar tak cukup kitab. Jadi kayak gitu. Maksudnya ramai orang baca kitab ni. Dan siapa-siapa yang berminat untuk dapatkan kitab ni boleh maklum kepada admin dah. Dan bagi tempat-tempat pengajian, kita akan beri potongan harga yang lebih sikit lah daripada biasa. Bagi pondok ke ataupun tempat-tempat jemaah kuliah duha ke mana-mana, insya-Allah. Baik, tengok. Betul kan kalau kitab Jawi lah, dalam kitab baru tu kena betul kan dia Allah Rabbana, dia tulis tu lika. Macam mana boleh lika? Dia laka, Rabbana laka. Kalau tu yang bawah tu yang makna sesa pun lika juga. Rabbana, kita baca dah. Rabbana, mula wahai Tuhan kami, mula Rabbana laka alhamdu mil'u as-samawati wa mil'u wa tu dang mil'u yang meliputi al-ardi wa mil'u ma syi'ta, engkau tu Allah lah min syai'in ba'du. Hak atas tu sami'a, telah mendengar Allah. Mula sami'a liman. Li tu bagi, man tu sesiapa. Siapa? Kerana itulah dalam kubur malaikat muka nakir tanya kita kata ma rabbuka, bukan ma rabbuka. Man. Tapi man tu, min dengan nun tu maknanya siapa. Tapi bila jumpa dengan ra jadi baca mar rabbuka. M-A-R, mar rabbuka. Bukan ma rabbuka, bukan. Jadi kayak gitu. Jadi kayak gitu dah. Hak tu alhamdulillah. Jadi malam hari ni insya-Allah kita boleh penambahan kita subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kita ingat makna dia. Sami'allahu liman hamidah. Ya. Tidak. Ulang Rabbana. Baca. Dia dah habis lagi kat benda ni kan. Dah habis lagi. Baik.
Okay, kita tengok. Dan disunatkan membaca yang demikian itu. Hak Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Disunatkan membaca yang demikian itu bagi imam atas itlaq semata-mata. Imam dan makmum dan yang sembahyang seorang diri, munfarid. Mayang seorang diri pun sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Dan ustaz harap siapa-siapa yang dapat dah kitab ni, yang beli kitab ni, cuba tolonglah manfaatkan. Paling kurang boleh hafal makna bacaan dalam sembahyang. Paling kurang kita dapat manfaat, kita dapat beli, dapat miliki kitab ni insya-Allah. Dan paling kurang juga kita dapat memudahkan kita untuk nak ajar kepada ahli keluarga kita ataupun anak kita pun boleh hafal. Tengok sini sebab rumi kan. Jadi kira gitu. Baik, sambung. Dadaklah lepas pada ni sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd. Bersalahan lain hal pula bagi yang tersebut itu dalam kitab Majmu'. Bahawasanya dalam kitab Majmu' kata khilaf ni bahawa tiada disunatkan bagi makmum melainkan rabbana lakal hamd. Maka tu je dia kata sunat. Tapi hak tu tak kuat. Dia kuat sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Dan sunat kemudian daripada zikir i'tidal itu iaitu hingga min syai'in ba'du. Membaca kunut di dalam i'tidal rakaat yang kedua pada sembahyang subuh. Ni nak masuk bahagian kunut pula. Jadi nak masuk bahagian kunut cuma tulis je. Kita tulis sikit. Kalau kita tengok dalam kitab kita ni, kita baca dulu. Sunat hai'ah. Sunat ab'ah tu, hak tu bagi benda ni tu berkait dengan kunut, tapi tak apalah kita baca. Yang pertama sunat ab'ah berdiri ketika membaca kunut. Maksudnya kalau orang tu dia baca kunut sambil duduk dengan sengaja, sembahyang tidak batal, tapi sunat sujud sahwi. Tapi kita dah ajar tengok orang baca kunut sambil duduk lah. Jadi kayak gitu. Kalau kita semayang benda ni, semayang seorang diri, jadi kayak gitu. Ataupun kita semayang berjemaah, kita jadi makmum. Tok imam baca kunut, kita turun dah, duduk dah. Kita baca kunut sambil duduk pun tak apa. Tapi sunat sujud sahwi lepas pada tok imam wisalam. Yang kedua, membaca bacaan kunut ketika i'tidal rakaat kedua dalam solat subuh. Sunat ab'ah. Maksudnya kalau dak baca kunut, sunat sujud sahwi. Terlupa ataupun sengaja. Bukan terlupa saja, sengaja tinggal kunut subuh pun sunat sujud sahwi. Dan rakaat akhir solat witir bermula malam yang ke-16 hingga malam akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, berselawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam selepas pada kunut. Allahumma salli ala Muhammad dalam dalam bacaan kunut tu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, itu bukan kunut, itu selawat. Selawat dia bukan kunut. Jadi kayak gitu. Dan juga selawat ke atas keluarga Nabi SAW, wa ala alihi wa sahbihi wasallam, itu pun juga dia bukan kunut. Itu selawat dan salam ke atas keluarga Nabi SAW lepas pada kunut. Jadi kalau dak selawat ke atas Nabi SAW, semayang sah, tapi sunat sujud sahwi. Yang keempat, selawat dan salam ke atas Nabi SAW serta keluarganya dalam keadaan berdiri. Kalau selawat dan salam dalam keadaan duduk, sunat sujud sahwi. Jadi kayak gitu. Dan sunat hai'ah. Sunat hai'ah dah. Tengok. Sunat hai'ah mengangkatkan kedua tangan ketika membaca kunut.
dengan menadahkan kedua belah tangannya ke langit dan bagi menghasilkan sesuatu kebaikan dan membelakangkan tapak tangan ke langit ketika menolak bala. Jadi hak ni dia masuk dalam bahagian kunut. Dia masuk bahagian kunut. Kalau bahagian kunut, kita ambil, kita sambung minggu depan lah bahagian kunut deh. Hak ni kita ambil, kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung mula minggu depan masuk bahagian kunut. Lepas tu hak doa benda ni kita muhimmah tu kita baca minggu depan lah. Lepas tu ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak nak tanya? Dan ya? Mana? I'tidal. I'tidal. Okay. Hak bahagian i'tidal nak ulang hak bahagian kitab ni. Antaranya hak bahagian i'tidal ni dia berkait rapat sangat dengan kunut. Kerana tu dia masuk lalu dah, banyak kitab dia masuk lalu dah. Antaranya i'tidal dia sunat kita angkat tangan sampai kita diri. Sami Allahu liman hamidah. Bila diri tu baru letak tapak tangan ke bawah. Antaranya. Kita ambil ulang balik deh. Bangun bangkit untuk bangkit daripada rakaat tu setelah sempurna rakaat. Yang kedua, menyahajakan bangkit untuk i'tidal tu, bukan kerana benda lain. Lepas tu, berdiri serta tamakninah dalam i'tidal. Kalau i'tidal tu kita boleh diri, kita pergi duduk, maka batal sembahyang. Syarat sah i'tidal mesti diri, kalau bagi yang mampu. Ya. Ya? Tak boleh berayung. Sebaiknya rapat lah. Sami Allahu liman hamidah. Dia gini, dah sini. Sami Allahu liman hamidah. Jangan sami Allahu liman hamidah rabbana. Ni hamboi. Dia gerak. Dia tamakninah ni berdiri sekejap serema anggota. Dia dok tamakninah. Bila tangan ni gerak, dak nyamakan tamakninah. Bila dak nyamakan tamakninah, bila kita rakaat, bila kita sujud, i'tidal tu tidak sah. Berhenti baru lah. Baru dikira tamakninah. Itu je kalau sami Allah liman hamidah rabbana lakal ham. Ini tidak sah. Ya? Hak curi dah sembahyang laju. Dia laju. Curi dah sembahyang tu laju. Jadi kayak gitu. Laju yang siapa ke antaranya ada kata siapa yang tak ada tamakninah pun ada tak, betul tak? Okey lain. Jadi hak sunat ab'ah ni, sunat hai'ah ni antaranya akad tangan kita diri, biar sempurna akad tangan, jangan lekeh gitu. Dan ingat dah tak ada gini. Hak gini ada. Akad tangan gini ada. Dia gini. Ataupun gini. Gini. Hak cari selinga, dia mazhab kita Syafi'i, orang lelaki orang puan akad tangan sama je. Jadi kalau orang lelaki akad tangan gini, orang puan boleh tak akad tangan gini? Mana boleh? Sakok dengan tudung dia. Jadi kayak gitu. Gitu je. Dia ada dalam buku hak lukis. Zaman dulu ada lukis hak tek. Hak tu ramai orang pakai. Ada hak tulis Romi. Dia kata kalau orang lelaki sini, orang puas sini, tu mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i. Sama juga diri kaki tu, orang lelaki orang puan buka juga, sama je. Dia bukan orang puan rapat, orang lelaki buka, bukan. Baru ni hari tu sini orang lelaki semayang, pegawai tu. Tapi semayang kaki rapat macam orang puan. Kononnya nampak sopan lah, tapi tak erti lah nampak. Okay lain? Ya. Okay.
Yang sakit yang macam mana ataupun keadaan mana yang menepati dia sakit ni dia tak ada hak. Dia ikut kadar masing-masing. Kalau orang tu dia bokok dah, dia bokok gini dah, maka Allahu Akbar gini. Ataupun dia bokok tu sampai tangan sini dah, dia gini dah. Tak, dia gini dah. Ni dia jalan gini dah. Allahu Akbar. Ni kadar rokok dah. Tapi bagi dia diri lah. Tapi bila rokok, Allahu Akbar dia nak kena tunduk sikit. Dia gini. Orang kalau orang normal macam biasa ni lah. Paling kurang rokok, dia tangan sampai sini. Sama ada tangan nak letak, ataupun nak gini ataupun gini. Boleh berlaku. Tapi jangan gini tu kira nak main. Allahu Akbar. Lepas tu Allahu Akbar. Mana? Tu batas mayang. Atau pada atas dia tengok orang nak sempurna, tengok orang tengok dia. Jadi gitu. Cuma hak nak sempurna, hak ni sekurang-kurang rokok. Kalau tangan nak letak atas kepala lutut, siapa? Tapi kalau lah gini, bawah ni, maka itu makruh. Jadi kayak gitu. Jadi hak yang kata sempurna, tangan letak, buka gini, tak, buka gini. Lepas tu tangan kepala gini, rapat gini. Bagi orang lelaki buka gini, orang perempuan tutup gini. Mata tengok sini, bukan lenggok gitu. Kalau gini, sama tak belakang ni kepala? Tak. Kalau gini? Situ je. Ada macam kata orang masjid gitu lah. Ni. Tengok ni, saya buat sama tak? Sama kan? Sama kan? Sama kepala tu apa gitu. Dia tak nampak. Boleh? Tidak hak panjang. Dalam kitab tu ada dah. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ataupun Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Khatu Nabi SAW khabar 30 malaikat berebut nak tulis pahala. Itu benda tu bacaan tu sunat je. Jangan kata kita kata, jangan kata sunat je bukan tak ada. Perkara sunat tu memberatkan timbangan amal kita di padang mahsyar. Jangan je. Je ni hak tak ada manfaat di hari akhirat. Tu je lah. Jadi kira gitu. Macam hak kata tadi lah. Sebut la ilaha illallah. Timbang lebih berat daripada dunia dengan isi-isi. Itu je dia hari akhirat. Kalau orang tak belajar Allah, buat apalah aku tak belajar Allah kalau aku tahu. Sebab tak tahu lah. Macam hak dengan hak Ustaz Kabur sama tu lah. Macam kita kata hak baca Fatihah Allah 10 kali, satu mahliga dalam syurga. Hak antaranya istighfar bertaubat kepada Allah, astaghfirullahalazim. Antaranya. Dan anak-anak kita hak kecil ataupun tak ada anak kecil, tak ada dah cucu kecil. Khabar. Biar latih dia nak cakap tu kalau boleh kalimah la ilaha illallah dulu. Bukan duduk khabar hadik ma. Papa. Duduk ajar tu dulu. Ajar la ilaha illallah. Jadi kayak gitu. Biar ajar tu dulu antaranya. Kalau biasa dia bersing alhamdulillah. Nak makan bismillahirrahmanirrahim. Biar telinga dia biasa dengar. Suak. Jadi kayak gitu. Situ je masalah je. Kau ada pizza? Puak kak? Ya. Hari tu tulis tak?
Minggu depan. InsyaAllah minggu depan. Hamdan kathirah ni segala puji terbanyak. Dan keberkatan di dalamnya. Ada Kazah? Ada dah tulis tak? Okey. Okey, lain ada soalan? Aku? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Alhamdulillah. Semoga insya-Allah semoga pengajian kita ni menambahkan martabat ibadat kita kepada Allah, insya-Allah.